Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Tak apa saya cakap bahasa Malaysia. Yang dihormati pengerusi majlis, Pak Kiai, Pak Ustaz, Wakil Bupati Aceh Timur, Abang Holem, apa nak cakap apa? Pada Abah Nek Tu, Ridho Abu Bakar, berada di Bandar Aceh sekarang kan? Okay. Saya Siti Khadijah binti Ishak, anak kepada almarhum Ishak Daud. Okey. Setakat je. Okey. Buat adik-adik yang sana tu, adik-adik saya, Muhammad paling sulung, lepas tu saya, Siti Khadijah, dan Iqbal, Cuk Nyak Siti Hajar, Muhammad Lokman, Ambia, Anissa di Bandar Aceh, dan seorang lagi Muhammad Syafi'i. Okay. Saya personalinya sebagai Abah Nek Tu, Ridho Abu Bakar. Dia telah banyak membagi sumbangan kasih sayang, kewangan kepada kita orang 8 adik-beradik selama 12 tahun lah. Selepas ayah meninggal tahun 2004 sampai sekarang 2016, dia menjaga kita orang. Mana mungkin seorang sahabat yang baik dan sejati, lepas kawan dia meninggal, dia boleh menjaga anak-anak kawan baik dia dah arwah. Jadi saya sangat yakin kalau kalian semua rakyat-rakyat Aceh Timur mengundi Abah Nek Tu sebagai calon Bupati Wakil Aceh Timur, saya pasti semua kebajikan-kebajikan, hak-hak daya-daya, beasiswa, semua pasti akan dapat ditanggung. Kalau zaman-zaman GAM, Gerakan Aceh Meduru, berperang guna senjata, sekarang cara kita nak mempertegakkan kedaulatan sebuah negara ialah dengan cara berdemokrasi. Jadi ayolah undi Abah Nek Tu dan Abah Kolem. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada semua warga-warga Aceh Timur yang datang pada hari ini. Sila support Abah Nek Tu dan Abah Kolem.